Sebab kenapa nak kena repeat the same joke? Sebab so welcome back to Movie Z channel. So today aku akan review filem yang korang akan rasa enjoy gila, untuk gelak ketawa, really stress. This is the film yang aku akan review is filem Klepet. So filem Klepet ni aku dapat tengok pada gala premier, dan before this pun aku dapat tengok pada internal screening. Banyak ke beza perubahan daripada time aku tengok pada internal screening yang belum fully siap lagi filem tu, dan aku tengok pada gala yang dah siap the filem. Nanti aku akan share apa yang best tentang filem ni. Thank you for Empire Bus, TGV dan Klepet Movie for the ticket untuk aku pergi ke gala. And then aku dapat buat giveaway juga. Thank you for TGV sebab bagi aku peluang untuk buat giveaway untuk this filem. Filem ni mengisahkan tentang apa kan? So filem ni mengisahkan tentang 3 sahabat, iaitu Pali, Jenny dan Wadi. So diorang pergi ke percutian motorhome. Motorhome ni macam duduk dalam RV tu lah. So ada berkumpul ramai-ramai. So one day tu motorhome ni jadi huru-hara sebab kedatangan seorang perempuan yang bernama Lola. So Lola ni adalah gadis misteri Ukraine yang melarikan diri daripada hitman. Benda ni jadi lagi rumit bila Pali ni dia tak sengaja curi satu bag daripada hitman ni yang penuh gila dengan duit. Benda tu jadi lagi huru-hara. Kat sini kita boleh tengok macam mana sahabat ni fikir macam mana nak buat, macam mana nak settle dengan perempuan ni, and then macam mana nak settlekan hitman ni. So dapat ke tak diorang selamatkan diri diorang, dan dapat ke tak diorang ambil duit yang banyak gila dalam bag tu. So kalau korang nak tahu apa jadi kat diorang, korang kena tengok filem ni dekat wayang terdekat dengan korang. Jangan borak panjang lagi, aku dah tak sabar untuk review this film. So let's go, kita pergi kepada dia punya review. Welcome back to Movie Z channel. So today aku akan review filem Klepet. So filem Klepet ni maksudnya kalau korang tahulah, Klepet ni boleh dikatakan kau ni kencing lah. So kaki kencing dalam makna yang lainnya lah. Filem Klepet ni didirect oleh Indra Putra. So, adalah production daripada Wawa Global, Sdn Bhd. And then this film bagi aku, kita nampak selalu kita dah tengok cerita-cerita macam action, cinta. So kita tak ada cerita yang macam ni dah lama. Boleh aku katakan cerita ni memang seronok untuk ditonton. Kalau siapa rasa stres gila tentang hidup, kena marah dengan bini, kena marah dengan husband, so tak cukup duit, and then aku rasa korang boleh rayyan filem ni dekat wayang yang terdekat dengan korang pada 27 November nanti untuk release korang punya stres. So kita boleh terus pergi kepada dia punya review lah. Okay, so kita akan pergi dulu pada benda yang aku minat dulu. Macam biasa, before aku start juga, jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. Kalau siapa yang dah tengok video-video aku, tolong share. Banyak-banyakkan bantu aku untuk banyakkan view aku punya channel ni. And then kita pergi terus pada benda yang aku minat dulu. So nombor 1 yang aku nak highlight dalam filem ni is all the cast dalam filem ni memang menjalankan watak diorang dengan jayanya. Sebab dalam filem ni kita banyak pelakon-pelakon yang ada dalam filem yang aku boleh highlight is Eddie Ashraf, Nadia Nassar, kita ada Merkin, kita ada Eric Fuzi, kita ada Joey Daud, Nami, Adin Ahmad Ramli, lepas tu Han Hakim, banyak gila lah pelakon dia. Dekat dalam filem ni boleh dikatakan all this cast memang jalankan tanggungjawab diorang dengan baik. All the skrip yang dilontarkan memang tak nampak scripted langsung. Antaranya yang watak yang paling aku minat yang boleh di-highlight dalam filem ni adalah watak si Merkin. Merkin ni kita boleh tengok selama ni dia berlakon dalam cerita drama. So benda-benda yang cinta-cinta yang nampakkan dia memang handsome semua kan. Tapi dalam filem ni dia buat kelainan, which is kita tak pernah tengok side dia yang macam ni. Dia really crack gila dalam filem ni, membuatkan aku rasa, weh, kenapa kau tak pernah ambil job-job yang macam karakter yang kau buat sekarang ni? It's really best gila sebab kau tak pernah tengok Merkin yang macam ni. So bila dapat tengok watak yang dia bawa dalam filem ni, so dia membawa watak Wadi. So, watak dia memang simple je, memang best gila. So kalau kau nak tahu watak dia macam mana, best macam mana yang aku maksudkan dalam aku punya review ni tentang Merkin ni, korang kena tengok filem ni. Tak lupa juga macam Eddie Ashraf, Nadia Nassar, diorang pun chemistry diorang 3 orang ni as a sahabat, memang korang akan nampak the bonding, chemistry dia memang cun gila. Tak lupa juga dengan Joey Daud dengan Eric Fuzi. Diorang pun as a syndicate punya orang kan. Nampak. Dia Joey dah lah memang
comedian. So watak-watak yang dia bawa tu pun dia dah memang be himself. So memang kelakar lah dalam filem ni. So itu nombor satu yang aku boleh highlight. Nombor dua pula yang aku boleh share benda yang aku minat dalam filem ni adalah dia punya joke. Yes, again, this film adalah aksi komedi tau. Joke dia, ya Allah, aku boleh cakap tak kering gusi bila tengok filem ni. Dia back to back. Memang cakap, aduh kelakarnya, sakit perut gelak. Aku sampai sakit kepala gelak. Lagi-lagi si Joey dengan Eric, watak diorang ni is geram gila. Merkin pun sama buat joke yang kau tak expect. Memang banyak gila joke yang ada dalam filem ni membuatkan kau rasa penat untuk gelak. Nombor tiga pula yang boleh aku share dalam filem ni, benda yang aku minat adalah satu scene yang aku boleh katakan director berjaya untuk buat kita as a penonton berubah emosi dengan serta-merta. Sebab dia ada satu scene yang paling aku minat gila, which is aku tak nak share, nanti korang kena tengok sendiri kalau korang nak rasa apa yang aku rasa nanti. So dia time tu dia tengah peak moment tau, tengah gelak ketawa, semua benda yang kelakar terjadi pada time tu. Tapi director berjaya ubah scene tu, swingkan mood kita untuk pergi ke satu moment yang kau rasa aduh, memang terdiam sekejap. It's really nice lah that scene. Aku memang suka gila scene tu. Aku dah tengok 2 kali. So scene tu memang memberi impact pada aku sebab director berjaya buat satu transition yang memang, weh bapak macam tu je dia ubah emosi kau. So it's really good that scene, korang kena tengok. Dia, aku rasa tak silap aku, scene ni dalam pertengahan filem nak ke masuk third act. Tak silap aku lah. So korang boleh pergi tengok filem ni nanti pada 27 November. So itu saja benda yang aku boleh share tentang yang aku suka dalam filem ni. Kita boleh pergi pula pada benda yang aku tak minat pula. So dia ada benda juga yang aku boleh share, benda yang aku tak minat. Nombor satu is filem ni banyak, dia tak adalah banyak. Ada 2 scene yang ada plot hole yang kau membuatkan tertanya-tanya. Sebenarnya apa benda yang ada dekat situ, sebab kau dah sebut benda tu tapi tak ada. And then ada lagi satu scene, kau patutnya boleh je ambil benda tu bawa lari, tapi kau tak ambil, kau belah. So macam tanda tanya, kenapa? Why kau tak ambil? So benda tu jadi satu tanda tanya, menjadikan that scene menjadi plot hole. Benda first yang aku tak suka lah. Nombor 2 pula yang aku tak suka dalam filem ni, dia banyak gila joke yang double meaning. Boleh dikatakan dark joke. Bagi aku okey je, cuma ada setengah orang maybe dia tak suka joke-joke yang double meaning ni. And then aku tak setuju dengan this film for PG-13. So boleh dikatakan patut diletak pada PG-16 sebab dark joke ni bukan untuk budak-budak. Dia untuk adult punya joke. Kita as adult ni okey je untuk enjoy, cuma joke-joke yang dia buat tu terlalu banyak, dark joke yang double meaning. And then aku rasa ada satu joke daripada seorang pelakon ni yang berulang-ulang kali dia guna method yang sama, joke yang sama. Sebab aku rasa macam annoying pun ada. Sebab kenapa nak kena repeat the same joke? Sebab ada pelakon yang lain ni, every time dia ada dalam scene tu, semua joke baru. Tapi untuk satu karakter ni, aku tak tahu kenapa dia terlalu gunakan joke yang sama untuk buat kelakar. Itu nombor 2 yang aku tak minat. Nombor 3 pula yang aku boleh share dalam filem ni, maybe ni akan jadi isu juga, tapi aku kena cakap juga sebab terlalu banyak scene buka baju yang membuatkan macam tak okey. Sebab dalam trailer pun tak silap aku ada tunjuk 3 orang ni, sahabat ni, terlalu sangat banyak scene yang diorang buka baju, tayang badan. So aku rasa macam maybe itu director punya hook untuk tarik penonton. Sebab aku tengok gala tu pun mostly kebanyakannya perempuan lah, for sure. So maybe itu adalah cara director untuk hook penonton untuk pergi tengok filem ni kan. Tapi aku rasa macam dia terlalu over sangat untuk menunjukkan body seorang tu. Bagi aku boleh kurangkan sikit untuk filem ni lagi okey untuk ditonton lah. Itu saja yang boleh aku share this filem. Apa yang best, apa yang tak best kan. Bagi aku filem ni is really enjoyable. Aku gelak gila, satu hall gelak, member sebelah aku pun gelak. Memang it's really best lah, memang seronok gila. Korang akan tak kering gusi bila tengok filem ni. So filem ni akan keluar pada 27 hari bulan. Aku tengok pada 20 hari bulan itu gala. Pergi serbu ramai-ramai dekat program yang berdekatan dengan korang. This filem memang enjoyable, akan bagi korang experience gelak tawa yang
non-stop untuk this film. Berapakah rating yang aku bagi untuk filem Klepet ni kan? So untuk filem Klepet ni aku boleh consider untuk bagi 8/10 untuk filem Klepet movie. So filem ni kalau meletup nanti kita akan dapat Klepet X under 18. So kita tengok dulu apa progress nanti bila dah start running dekat wayang-wayang yang terdekat nanti kan. So kita tengok kutipan dia macam mana. So hopefully kita boleh dapat tengok under 18 dekat layar perak. Itu saja yang boleh aku share about this movie, and then thank you for watching sampai end of the video, and then jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel, share video aku banyak-banyak. So that's all for my review. Thank you.